Mereka berlumba-lumba untuk dapatkan makanan istimewa seperti ini. Gaji yang diberikan kepada ustaz-ustaz di sini belum tentu mencukupi untuk menampung keperluan harian mereka. Namun demi kerana Allah, mereka tetap istiqamah mengajar ilmu agama kepada anak-anak di sini. Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada para penyumbang PIKDM yang terus menyokong perjuangan ini. Tanpa melengahkan masa, kami terus ke madrasah seterusnya iaitu Madrasah Abu Hurairah radhiyallahu an. Di madrasah ini sedang berlangsung satu program meraihkan para pelajar yang telah tamat menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Kami baru saja tiba tetapi orang ramai sudah mula melihat ke arah kami dari tingkap-tingkap sekeliling. Kami turut dihidangkan dengan buah-buahan dan minuman. Jom kita mendengar bacaan Quran mereka. Kami juga menyampaikan sijil kepada pelajar-pelajar yang telah berjaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran. Pada masa yang sama, kami juga menaja makan tengah hari untuk semua pelajar di Madrasah Abu Hurairah pada hari itu sebagai tanda penghargaan dan sokongan kepada usaha serta kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Kami PIKDM Alhamdulillah dapat menaja makanan murid-murid selama 30 hari di waktu Ramadan yang lepas. Terima kasih kepada para penyumbang.